Macam berat je. Tengok you pun tak larat. Ayam, susu, sawi, itik aku. Dalam 58 minit, 1 jam lah perjalanan kira RM17.88, okey ke? Tapi ni ada phone, asal beli lagi? Ni. Hello, ni tadi juga kan? You ada, Aish, ada orang scam lah. Dia pakai nombor you. Selamat datang ke video Lalamove yang seterusnya. Okay, hari ni sama juga macam video sebelum ni. Kita akan buat Lalamove daripada pagi sampai ke petang. Tengok berapa yang kita boleh collect. So jom check order yang pertama. Order yang pertama daripada Seri Kembangan pergi ke Cyberjaya. Aduh, kenapa aduh? Sebab aku pernah pergi dekat Seri Kembangan ni, dia ambil barang yang overload. Tak tahu lah kalau tempat yang sama ke apa ke, tapi kita call dululah. Hello Lalamove, ni nak ambil apa lah? Banyak ke barang dia? Berapa troli tu? Satu troli, muat aku kata lah. Satu troli mungkin boleh consider lagi. Sebab hari tu aku sampai 3 troli. Aku cancel terus. So jom ambil barang, let's go. Kalau ambil barang dekat sini, problem dia, jalan dia ni jangan main-main. Dia sebiji macam dekat Kelang dan juga Bulan. Lubang dia dekat mana-mana saja dan kau tak sedar pun lubang. Aduh, silap lah ambil. Silap. Saya parking tepi ni lah sebab nak ambil barang. Ini 992. Bos ambil order. Dalam. Alright. 5992. Harap sikit lah barang dia. Oh my days. Janganlah macam ni Dul. Ini what the heck. Ni nak mengamuk ni. Kau jangan macam-macam kalau banyak macam gini. Order aku yang ni dah kira banyak ni kan. Tapi dia kata ada lagi. Jadinya berapa banyak ni? Sekarang ni dah 25 minit dah aku tunggu ni. Lama babe, 25 minit. Kalau ikutkan rules, 10 minit free, 5 minit seterusnya RM2. So sekarang ni aku dah kutip RM6 lah masa menunggu. Macam tu. Tapi mana barangnya? Ya Allah. Ini sama? Ini dengan ini. Ada lagi? Bapuk dia ni pun apa sih? So 2 troli ni. Ini sekejap aku angkat dulu. Bapak dia. Ini lebih kg ni shoot. Kau ni membuli driver ni. Ini okey lah lagi. Benda apa ni, ayam? Kepala kambing. Kalau banyak ni saja okey lah. Kalau ada lebih lagi tu patutnya kau kena ambil pick up ataupun van. Macam ni. Baca betul-betul. Dalam kurung buah pun cari. You try cakap aku. Oh salah. Bukan, dia sini simpan biasa kurung. Oh ni bukan? Ini sama. Mana? Sama? Itu apa? Buah? Tak ada, ini saja. Ini 2 saja. Jom. Kereta merah. Ini kan? Oh, cantik dia. Boleh lah. Nasib baik 2 ni. Apa ni, ayam ke? Ni door to door ke engkau yang buat? Bukan door to door, kau buat lah. Oh, letak lapik Okey. Terbaik. Kau ni menjaga kereta aku lah. Thank you. Ini pun bagi dia Bukan main panjang lagi list dia. Tadi 9.20 kita datang. Sekarang 9.50. So dalam 30 minit lah kita tunggu. Mak Datuk 30 minit. No, udah. Okay, itu lagi. Ni kering punya lah Itik tu tengok je. Alright, thank you. Receipt ni letak sini lah. Weh, lowet baik kereta gua. Ini lalu roadblock ni kena saman. Okay, barang pun dah ambil. Oi, ini lebih muatan ni belakang ni. Aku nak cancel lah tadi. Tapi sebabkan aku dah tunggu selama setengah jam, rugi masa dekat aku. By the way, kalau siapa-siapa nak tahu, kalau aku cancel, tak dapat apa-apa, kosong. So aku rugi masa, aku rugi duit, aku rugi banyak lah kat aku. Hari ni buat kerja amal sikit. Nanti apa-apa claim je dekat orang sana. Right, so jom kita hantar barang jap. Weh, bau dia semerbak. Lain macam bau dia. Aku bawa kereta terpaksa buka tingkap ni. Itu pun tak membantu. Sakit hidung ya. Aku bernafas tadi pakai mulut je, tak pakai pun hidung. Ini last lah aku ambil daripada Seri Kembangan Kalau Seri Kembangan memang daripada situ, tak ada dah tempat lain. Aduh, barang-barang basah memang macam gini lah bau. Dah lah bau banyak lagi. Mampu lah. Ni bila lah aku nak bernafas pakai hidung aku balik ni. Nasi kahwin hari-hari? Boleh kahwin hari-hari ke? Sebaiklah dah sampai. Ni mana kita nak parking ni? Parking je lah kat tepi ni. Sikit dulu. Hello, bang. Ambil barang dalam tu? Kan kereta. Semerbak. Ayam, susu, sawi, itik aku. Yang ni nanti nak ambil duit dekat dalam ambil gambar lah. Alright. Assalamualaikum. Saya totalkan sekali lah dengan cas-cas dia Parking 2, lampu dengan masa
Sebab sana loading dia ambil masa setengah jam. So 15 minit tu 5 minit RM2. So RM6 lah tambah. So RM25 30 sen. Okey baik, terima kasih. Okey dah habis dah? Alright, terima kasih. Oh my days. Kesian itik aku. Ni yang basah-basah ni boleh tak nak buang? Oh shit, basah siut. Oh shit. Oh my god. Straight pergi ke car wash. Bau dia. Ada lagi. Alhamdulillah untuk order tadi kita dapat RM13.56. Tapi kalau tanya aku berbaloi ke tidak dengan harga tu, kereta aku dah basah kat belakang, lepas tu bau lagi dekat satu kereta ni, jawapan aku tak berbaloi. Walaupun aku dapat claim parking dengan masa tadi tu 15 minit, 5 minit RM2, so 6 RM8. Still tak apa, kita straight pergi car wash. So jom. Okay, settle bahagian belakang. Sekarang dah dapat order. Kita nak hantar daripada Seri Kembangan ke Wangsa Maju. Dia kata nak delivery cake. Right, hantar cake weh. Hello Lalamu, ini cake ada satu ke? Satu saja. Alright, saya on the way ya. Jom ambil cake. Macam hari tu. Popole. Bau ketam pula lah kereta aku ni. Bau seafood lah. Padahal bau ayam tadi. Oops. Okay. Oh sorry. Takut dia patah. Okay, bawah lah. Ambil barang lepas tu tegak macam jangan. Sana bayar? Bayar sana. Bayar slow-slow sikit ah. Boleh. Belum sampai call dia turun. Ambil. Alright. Thank you. Macam mana dia tahu yang kena pegang bawah? Adakah dia tengok video aku? Okay, kek pun dah ambil. Jarak perjalanan adalah 30 minit alright. So segala tol apa-apa semua claim dekat sana. So jom hantar kek macam hari tu. Okay, dah sampai KL. Gila, 3 tol lalu total RM9. Ambil kau. Sebab tu ada yang cakap tak berbaloi. Sebab apa? Sebab korang tak claim duit tol tu. Bayangkan, perjalanan ni saja tol aku RM9. RM9 tu sebenarnya customer yang kena bayar. Jadi kena claim. Jangan tak claim pula. Okay, dah sampai. Hello. Kek ya? Okay. 22. Tadi ada tol. Dah masuk tol ke belum kan? Tol berapa? Pegang bawah. Dia suruh pegang bawah. Tol tadi ada 3. Ini 35 dengan 2.2 31.40. Itu berapa? 2.2. So 2.2 9.2 RM9.20. Okay. Nak sana. Tu seller cakap pegang bawah. Nanti putus tali. Okay. Alright, thank you. I take pictures Alright, thank you. Alright. Alhamdulillah untuk order tadi kita dapat RM17.40. Okay lah tu, right. Tapi dia pegang tali tadi okey je. Tak jatuh pun. So maksudnya packaging tu memainkan peranan. Alright. Itu nasib baik tadi tu aku bagi tahu. Kalau tak bagi tahu tu, dia akan pegang tali tu je. Jadi kepada mana-mana seller, kalau nak wrapping tu, ikat tu betul-betul. Sebab orang tu tadi pun dia tak tahu. Sebab ada tali dia pegang dah. Macam aku hari tu pun ada tali aku pegang. Jadinya kalau dah jatuh tu, bukan salah siapa-siapa, cuma bukan nasib lah. Packaging tu baiklah sikit. Sebab tak semua orang tahu yang packaging tu tak kuat ke apa ke kan. Next order daripada Kampung Baru pergi Bandar Baru Bangi. Jauh ni. Order cash. Daripada tadi order cash je Kenapa Hello Lalamu, saya on the way. Ni nak ambil apa? Barang kosmetik. Barang kosmetik. Oh banyak Satu kartun. Okay, saya on the way lah Okay. Alright. Satu kartun? Ini apa benda ni? Sebab dekat kedai dia tu nama dia Pemborong Telur. Barang kosmetik diambilnya, tahulah saya. Sampai nanti baru tahulah barang apa nak ambil. Okay, macam ni lah. Sangat ramai yang tanya aku, yang DM aku, cakap bang macam mana nak buat Lala Move? Berbaloi ke buat Lala Move ni? Tolonglah ajar. Okay, aku tak boleh nak reply satu-satu sebab ramai sangat. Aku pun ada kerja lain nak buat. Lala Move ni bagi aku lah dia berbaloi kalau kau nak buat part time je. Kalau kau nak duit cepat. Kalau kau nak buat full time, tak berbaloi lah orang cakap. Okay, contohnya kau nak RM100 minggu depan. Hari ni kau buat Lala Move 100 contohnya. Lepas tu esok kau cash out, lagi 2-3 hari tu dah dapat dah RM100. Macam tu. Kalau nak dapat duit cepat boleh. Untuk student ke, untuk yang ada masa lapang ke kan, bosan-bosan daripada main game tu, buatlah Lala Move, dapatlah duit sikit. Piu piu. Oi, sempit ni jalan. Dah sampai. Aku pernah datang sini lah. Mana weh kedai dia? Ya Rabbi. Yang ni ke? Okay, kita dah sampai. Aku rasa ni kot. Hello, saya dah sampai kat luar. Ciu. Banyak ke 2 karton? Ya, hello. Signal dulu. Bau ayam tadi bau dia. Alright, ini kosmetik. Alright, itu saja. Okay, terima kasih.
Okey, barang pun dah ambil, barang kosmetik kat belakang. Jarak perjalanan adalah 40 minit. Jauh bangi ni. Jadinya 40 minit tu tapi lalu tol ni. Jomlah kita hantar barang kosmetik. Let's go. Alright, sampai lagi kita dekat Bangi. Cepat call dia. Hello. Hello, Lala Move. Saya dah sampai dekat Kid Mall Bangi. Boleh masuk dalam tak? Tak boleh, kena dekat luar. Wah. Ada troli kan? Tolong masuk dalam. Tak boleh sebab tak dibayar. Oh lah. Ada ke pekerja? Selalu tolak barang masuk tempat sini. Ya ke? Alright. Sebab dia bukan door to door. So kenapa aku nak tolak pergi masuk dalam? Tapi acik tu kata selalu tolak masuk dalam. Rajin betul driver tu. Kau buat kerja amal Janganlah buat macam tu. Tengok. Sekarang ni customer pun dah fikir, driver sebelum ni boleh tolong masuk dalam. Ini sebab korang. Sebab korang tolong. Sekarang ni kita tunggu dia sampai. Kedai kosmetik ke? Nak tak jam? Jam juga. Ini boleh macam ni? Boleh. Okey. Masih banyak. Okey, betul Betul ke? Nak ambil gambar? Ambil gambar. Okey, terima kasih. Gambar kita. Terima kasih. Alright, untuk job tadi kita dapat RM20.08. Alright. Orang lama ataupun otai dia akan cakap tak berbaloi. Sebab 40 minit RM20 je. Sepatutnya berapa? Sepatutnya berapa? Itu adalah persoalannya. Kepada siapa-siapa yang dah lama otai, kalau 40 minit perjalanan tu, berapa ringgit sepatutnya dapat? Kalau bukan RM20. Cuba bagi tahu. Sebab aku ni baru lagi. Dan jarak dia 32 km. Alright, next order kita adalah daripada Puchong pergi ke Shah Alam dekat Klang. Tapi dia door to door. Aku ambil door to door ni sebab dia kata hantar telefon. So tak payah call lah, benda pun dah tahu apa yang nak dihantar. So jom ambil telefon. Triket? Kedai kucing ke? Hello bang, ni kedai phone Ya, betul bang. betul lah. Alright, nak ambil pick up untuk ni. Okey, boleh bang. Bang, saya tengok dulu. Saya bagi settlekan barang kan. Alright. Kedai apa sih ni? Ada MacBook. Kedai second hand ke? Use iMac. iPad 8 700 sih. Serius lah. iPad 9 900 dah dapat dah. Ni phone baru ni 17 Pro Max. Dah jadi second dah. Berapa ribu? 6,900. Dah siap dah Dah siap packing lah bang. Sini jual apa je? Banyak phone ni. Kita sini jual iPhone bang. This iPhone. iPhone tak minat lah pula. Ada Android tak? Android pun kita ada bang. Kita ada Google Pixel. Serius lah? Serius bang. Tengok jap. Kita tengok. Sini kita ada Google Pixel 9 Pro. 10 day free trial, 30 day exchange bantuan dengan 1 year warranty. 1 year warranty Betul, dah walaupun warranty. second. Betul. Boleh tengok lah Pixel 9 Pro Fold ni. Tak boleh. Aduh. Ini ni boleh di flip bang. Itu tu. Ini semua grade A ke? Ini jadi tablet boleh. Sekarang berapa harga dia? 3,700. Ini boleh trade in ke? Boleh. Kemudian aku banyak pula kau dah racun aku dah ni. Tak apa, saya hantar barang dulu Okey bang. Alright, thank you. Terima kasih. Right. Okey, barang pun dah ambil. Jarak perjalanan adalah 20 minit. Alright. Tapi brother tu boleh pula dia racun aku tapi tak apa lah. So jom kita hantar telefon. Jarang aku dapat door to door ni. Hantar telefon pula. Assalamualaikum. Fida? Ni package. Sekejap, ni nak tanya apasal order Lalamu kereta? Padahal benda kecil kan? Oh ya ke? Patutnya pakai motor je, tak apa lama dia pun dah jadi. Sorry, nak tanya asal beli phone second dekat Triket asal beli kat Stranger? Sebab ni tiket ni dia ada warranty setahun. Kalau saya beli kat Stranger dia tak ada warranty. Oh ya, betul juga kan? Dia ada 10 hari free trial. So kalau dalam 10 hari tu tak okey, saya boleh refund. Faham. Kalau beli kat Stranger rosak-rosak habis kan kau kan? Betul. Faham. Tapi ni ada phone asal beli lagi? Ni phone untuk ni saya dengan adik saya beli kau untuk ibu. Iya ke? Oh, birthday ibu ke? Ya, betul. Alhamdulillah. Ibu hari ni. Oh ya, hari ni. Okey, dapat phone baru lah ibu. Alright, happy birthday lah ibu. Ya, betul. Alright, itu saja Sekejap, saya ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Alright, itu saja Alright, thank you. Alright, Alhamdulillah untuk job tadi kita dapat dalam RM13.85. Okey lah tu. Tapi aku baru tahu kalau beli second hand punya phone ada warranty Saya tak pernah orang beritahu aku pun. Kita tengok sikit Triket punya ni.
Oh, boleh survey jugalah phone dekat sini. Tak payah pergi kedai. iPhone 13 1003. Oh, sebab sebelum ni aku beli kat Stranger je. Kat Stranger kalau tiba-tiba dia tak jujur ke apa, rosak habis lah kau kan. Tapi yang ni ada warranty daripada kedai setahun. Okey lah. Kalau korang nak survey sekali phone second hand yang murah-murah, boleh pergi dekat Tricat. Link dekat description dengan dekat komen. Alright. Next order kita adalah daripada Kajang pergi ke Puchong. Macam best je ni. Hello Lala Move. Ini nak ambil apa Tak ada order apa. Ha? Tak ada order apa-apa. Tak ada order apa-apa? Oh iya ke? Okay, sorry, thank you. Scam order ke apa ni? Tak ada order apa-apa. Order cancel, kambin. Nasib baiklah aku tak gerak lagi. Sebab tu kena call dulu. Kalau engkau jenis manusia yang dah slide, dah dapat dah job tu, lepas tu kau gerak, dia cakap, oh saya tak ada order barang apa-apa. Ini banyak berlaku kalau baca dekat group Lala Move, banyak order-order yang scam macam ni. Tak tahu lah, hobi dia kot nak scam orang. Next order, cash juga order dia daripada Kajang pergi ke Ampang. Kita call juga sama. Kod-kod order ni scam ke? Oh saya tak ada order. Ni orang tadi ke? Ini, hello, ni tadi juga You ada, Aish, ada orang scam lah. Dia pakai nombor you. Tak tahulah. Saya tak ada order apa-apa. 1 kali 2 kali ada orang telefon Lala Move. Okay, tak apa. Saya tak tahulah siapa yang buat jahat dekat you. Ya. Okay, sorry. What? 2 kali kot? Kenapa suka buat kerja macam ni? Kesian orang tu. Next job adalah door to door daripada Bandar Baru Bangi pergi ke Seri Petaling. Door to door pula. Hello Lala Move, saya on the way. Ni barang apa mau ambil Door to door, angkat kotak. So cantik tu. Jom gerak. Right, dah sampai. Alright, jom. Barang yang kita nak ambil ni dokumen door to door ni. Hello Lala Move. Alright. Oi, 3 tingkat babe. Ni. Hello. Boleh kita banyak Boleh. Boleh. Ada 2 kotak. Ni je. Itu besar. Oh, okey. Boleh. Sekalian, 2 kali lah. Belahan Boleh. Tolong. Penat. Boleh tak kalau tak duduk bawah ni? Sabar jap. Ini kalau dapat job dekat orang yang badan besar sikit macam mana ni? Okey. Itu saja itu je. Terima kasih. Sama. Ni benda apa ni? Barang-barang audit. Aduh. Itik. Kau jaga file ni kejap. Ini dengan ini. 2, 3. Jaga kejap barang-barang ni Itik Okey, barang pun dah ambil. Ada 3 kotak file dekat belakang sana tu. Dan jarak perjalanan adalah 27 minit 17 km. Alright. So jom hantar file. Let's go. Okey, disebabkan door to door, kita kena cari parking. Lepas tu kita kena angkut barang tadi tu lah. Boleh tak kalau parking sekejam kat sini? Tapi dengan syarat jangan ada yang curi kereta aku lah. Sekejap, aku letak dululah. Sekejap One more. Terima kasih Hitik kerana menjaga. Yang ni ke? Sekejap ada lagi 2. Ada kereta nak keluar ke? Kejap. Sabar. Okay. Ambil gambar. Alright, thank you. Aku tak boleh nak bercakap. Semput lah pula. Laju. Oh, sorry. Hai, semput. Untuk job tadi kita dapat RM15.92. Okey lah. Lagipun dia door to door, penat sikit lah. Sebab tadi naik tingkat 3, lepas tu ni naik tingkat 3 juga. Tapi kalau dapat dekat orang yang macam badan besar sikit, macam mana dia nak bawa? Kesian juga. Order seterusnya daripada Seri Kembangan pergi ke Alam Impian. Bayaran not bad lah, right? Hello Lala Move. Saya mau tahu ini hantar apa Ni hantar kotak kabel tie. Kabel tie. Okay. Saya on the way. Alright, thank you. Okay, jom ambil barang. Dah sampai. Wah, lencas tu dah mari mah. Nak ambil apa weh? Kotak? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Okay, good. Alright. Weh, bau ayam tadi still ada lagi kambing. Padahal tadi ada lapik kan. Saya bau juga. Banyak tak? Ini 4 kotak. Sama. Berat kot. Ni, berapa kg? Tak tahu. Macam lebih je. Ya ke? Ini apa dalam? Kabel tie. Macam berat je. Boleh letak tak? Boleh, tapi ni lebih kg lah. Ya ke? Tak boleh lah macam ni. Tengok you pun tak larat. Sebab berat sangat. Sebab maksimum. Ya, customer order. Macam boleh lah. Boleh lah. Boleh. Dia tak seberat yang tetap. Boleh. Dia nampak macam berat tapi tak adalah berat sangat. Aku boleh angkat macam tu. Boleh. Cuba. Dah mau tolak masuk. Guling-guling lah.
Kuling. Kuling. Oh, okey. Alright. Gitu. One more Right. Tolong saya tolak sikit dalam sebab Okay. sebab sini ada. Oh my days. Okey. Alright, itu saja. Alright, thank you. Habis itik aku. Okay, barang pun dah ambil. Ada 4 kotak. Dia nampak macam lebih muatan. Tapi aku try angkat satu tu macam bawah 10 kg ke. Tak adalah berat sangat pun. So kalau total 4 ni, so 40 kg ke bawah macam tu lah. Alright. So jarak perjalanan dia adalah 34 minit. Ada tol, kita claim sana. Itik aku pun dah macam ni. Sorry lah itik. Kita sudah sampai ke destinasi kita. Nak drop dekat Kilang Nak ke mana kita nak? Bos, Lalamove drop barang. Drop barang Lalamove. Lalamove? Ya. Banyak agak ni. Berat lagi. Boleh angkat jap? Saya try angkat. Banyak. Ni berat kot. Mau angkat 2 orang. Ini boleh. Situ. Boleh. Oi. Banyak cekadak lah. Apa? Penuh. Banyak barang. Okey. Oh, ini bos punya. Tapi dia tak berat tak? Dia kabel kabel. Oh, kabel. Kabel pipe. Alright, itu saja. Woi, boleh tak tu? Okey. Itik aku dah boleh tidur dengan aman. Alright. Deja vu lah. Aku rasa macam aku pernah pergi tempat ni dan aku pernah hantar benda yang sama. Macam dalam mimpi pun ada. Alhamdulillah, settle job tadi. Kita dapat RM15.44. Okey lah. Barang pun dia yang angkat tadi. Tapi sekarang ni macam hari dah nak gelap lah. Tapi baru pukul 4. Rasa macam boleh lagi satu job. Cari satu job lagi lah. Right? Okey, last order daripada Taman Seri Muda pergi ke Kampung Baru. Dia cakap kat sini ambil biji kopi 20 kg. Jom ambil biji kopi. Aku dah penat dah ni. Aduh. Kita nak ambil biji kopi Sekarang kita tunggu dia hantar ke Mango Cheesecake KL. Hello Itik. Anda akan dijamah dengan kopi. Oh, sedap betul lah pegang cash. Sedap betul lah. Ni apa? Apa jenis kopi ni? Essence Blend. Mak Datuk daripada Brazil. That's crazy. Yang tol nanti abang claim dekat kat sana? Betul. Oh, thank you. Alright. Biji kopi pun dah diambil kat belakang. Jarak perjalanan 58 minit bersamaan dengan 33 km. Bayaran dia nanti aku bagi tahu, alright? So jom gerak dulu. Masuk ke dalam ke macam mana ni Encik? Encik? Sudah sampai. Okey. Mana manusianya? Assalamualaikum. Dunia Cafe. Ada barang Lalamove. Kopi. Lepas tu nak claim tol lagi. Okey. Boleh. Total tol RM6 sahaja. Alright. Thank you. Sama. Dalam 58 minit 1 jam lah perjalanan kira RM17.88. Okey ke? Lepas tu dapat claim tol RM6 tadi. Okey lah kan? Ke tak okey lah? Ikut lah. Tapi itulah last job untuk hari ni. Kita tengok berapa yang kita dapat untuk hari ni. Wow, RM100 tepat. Tolak dengan minyak, tolak dengan tol aku balik nanti dalam RM70 macam tu. Bersih. So itu saja, kita jumpa di next video akan datang. Assalamualaikum.